Hello guys. Dengar kat sini. Aku nak makan ni favorite tempe aku. Ni favorite keripik aku. Keripik tempe. Dulu kan, makcik aku pernah jual ni. Leceh gila nak kena potong nipis-nipis, kau tahu tak? Macam tiup, lepas tu masukkan dalam kayu tu, lepas tu macam serak. Leceh. Lepas tu ni nak buat ni kau kena mampatkan tempe. Something like that lah. Buat yang tanya aku beli kat mana, aku beli kat Cura. Aku rasa kat kedai lain ada kot, tapi aku beli kat Cura. Berapa ringgit aku tak ingat. So good. It's so good bila kau makan sambil mind your own business. Kau faham tak? Kau relax sorang-sorang, fikir masalah kau, tak fikir orang lain. That's the best feeling ever. Dulu aku tak faham tau kenapa macam, kalau kau perasan dekat kampung kan mesti ada satu rumah yang ada orang kat dalam tu tapi dia tak bercampur orang. Now I get why. Sekarang aku faham kenapa dia tak nak campur orang. Macam, kau ni tak reti keluar ke? Tak reti ke nak pergi rewang ke apa? Tak, dia duduk je kat rumah, dia tak nak bercampur orang. Sebab apa? Sebab manusia ni setan macam kau. Sebab aku nak makan apa. Start daripada sekarang kan, aku nak jadi jahat. Aku nak jadi setan. Dunia ni dah memang jahat, kan? So, nak buat apa kerja baik? Jadilah jahat, kan? Blend in. Kita kena blend in dengan dunia ni. Kalau setan, aku setan. Jalan. Kalau kau baik dengan aku, barulah aku baik dengan kau. Kalau aku tak kenal kau tak kenal aku biasa-biasa je. Tapi kalau kau setan, aku lagi setan. Jangan buat baik dengan setan, aku cakap kau. Betul, jangan buat baik dengan orang jahat. Tak guna. Aku dah penat tau jadi baik. Jadi baik tak menguntungkan aku pun sebenarnya. Dia satu je. Sama ada kau jadi jahat ataupun kau tak jadi apa-apa. Tapi jangan jadi baik. Once kau jadi baik, setan-setan ni vrung datang kat kau. Kau memanggil. Kan? Lantak lah orang nak cakap kau selfish ke, jahat ke apa ke, lantak mulut orang. Kau baik pun dia kutuk kau juga. Alah, acah-acah baik lah kau. Alah, terpaling baik lah kau. Kau jahat pun dia kutuk kau. Jadi alang-alang tu jahat je. Kalau kau rasa kau nak tampar orang tu, kau tampar je. Pang. Jangan. Tak apalah, biar Tuhan balas. Tuhan balas. Tak nak aku nak balas. Aku balas aku puas. Tuhan balas aku tak nampak. Tapi yelah kifarah kan, kifarah. Yelah kita tak buat jahat dengan orang, tapi orang buat jahat dengan kita. Balaslah balik. Kan? Kifarah lambat sikit, tak apa. Aku nak hari ni juga nak 2 jam. 2 jam aku nak. Aku macam tu lah. Aku dah puas jadi baik. Kau tahu tak bila aku jadi baik kan, banyak fitnah datang dalam hidup aku ni. Banyak orang dengki dengan aku. Banyak orang macam, benda yang aku tak buat dia cakap aku buat. Kau twist cerita aku, kau itu kau ini. Benda yang tak jadi masalah jadi masalah. Sebab aku baik, kau faham tak? In this cruel world, you need to be cruel lah. Macam aku cakap tadi, blend in. Blend in dengan setan-setan ni. Barulah boleh pun kata fit in. Sekali. Tak apalah masuk neraka pun.
At least neraka kau tu atas sikit, dia bawah. Dia paling dekat dengan api tu. Ni geramlah aku dengan manusia ni. Tapi tak semualah. Ada orang cakap, tapi Imran, ada orang memang layak kita layan baik. Ya, kalau dia layan aku baik, aku layan baik. Aku ni tak jahat mana pun, aku cakap kau. Kalau kau baik, aku baik. Tapi kau jangan, kalau aku buat baik, kau balas tahi. Kalau kau balas tahi, aku balas cirit. Tahu? Zaman-zaman Rafi'ah buang, bolehlah kau nak baik-baik. Tunggu dibalas kebaikan. Buat baik, dibalas baik. Zaman-zaman nowadays, tidak tidak. Kau buat baik, menghitung hari je lah. Kalau hari tu baik, baiklah nasib kau. Tapi usually tak baik. Dia pijak-pijak kepala kau. Sampai lunyai, sampai lumat. Kalau orang tu macam ni lah aku cakap kau. Nak mengelakkan kau ni rasa kecewa dalam hidup kau. Kan? Nak mengelakkan kau rasa macam... Dulu aku tak faham tau. Okay, macam ni tau. Aku dulu kan B40 kan, miskin kan. Lepas tu bila aku dah macam transition, insyaAllah lah, insyaAllah. Bila aku dah nampak orang-orang kaya berkawan kan, orang kaya dia akan berkawan dengan orang yang bagi dia benefit. Contoh, aku kawan dengan kau ni, mungkin kita boleh do business together. Mungkin kita boleh network, more like networking lah orang kaya ni. Dia tak ada kawan-kawan yang macam kawan-kawan rapat. Melainkan kalau kau dua-dua kaya, faham tak? So dua-dua tak ada nak mengambil kesempatan each other. Itu different story lah. So kan, mostly orang kaya ni, sebelum dia jadi kawan-kawan, dia friend with benefit tu. Tapi bukanlah friend with benefit tu. Dia yang, aku kawan dengan kau sebab kau ada sesuatu yang aku tak ada. And orang yang tu pula, aku pun berkawan dengan kau sebab kau ada sesuatu yang kita tak ada. Jom kita trade. Jom kita sistem barter. Jom kita bertukar. Business. Tapi masa aku susah dulu, aku berkawan dengan orang yang kita tak ada apa-apa, dia pun tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah papa kerana. Yang ada hanyalah budi bicara. Bila budi bicara, bila kita bercerita pasal budi bicara, ada orang dia punya budi macam celaka, bukan bicara. Kan? Bila kita berkawan dengan seorang tu atas budi bicara, atas apa? Ihsan. Tunggu je lah. Orang kaya kalau dia tak nak, orang kaya, okay. Aku ni tak adalah nak mengangkat-angkat orang kaya. Kau ingat aku suka orang kaya? Aku tak suka lah. Tapi aku suka cara dia orang hidup. Kau faham tak? Dia macam ni. Kalau dia tengok kau, kau ni tak boleh bagi benefit kat aku ni. Besok ni menyusahkan aku je. Tak kawan terus. Dah tak payah pening-pening kepala. Kawan orang yang boleh bagi dia duit, untung. Kau tak ada apa-apa, no. Aku mana nak semak kepala otak aku. Tak tahu. Kawan-kawan sekolah dia daripada international school, daripada kecil tu semua kaya-kaya juga. Okay, ni best. Bila kau nampak orang kaya yang dalam drama tu, aku cakap kau orang kaya yang kau nampak dalam drama tu, semua tu tak betul Kau kaya-kaya, lepas tu tiba-tiba kau pergi kampung, nampak perempuan tengah apa? Menuai padi, perempuan tu cantik, kau jatuh cinta. Papa, Raya nak kahwin dengan perempuan tu. Lepas tu perempuan tu macam tak okey dengan mak mentua dia yang kaya tu sebab mak mentua dia nak kahwinkan dengan anak datuk lain.
Tapi laki ni mempertahankan juga perempuan kampung tu sebab sayang sangat perempuan kampung. Benda tu tak jadi. Minta maaf cakap, aku sorry sangat aku ruin your fantasy. Tapi benda tu takkan jadi. Aku minta maaf sangat, aku hancurkan fantasi kau, tapi benda tu takkan jadi. Mati hidup balik pun takkan jadi. First, orang kaya dia ada satu fear. Dia takut miskin, dia takut bankrupt, dia takut kekayaan dia tu tak lama. So, dia nak kekayaan dia tu selama-lamanya. Macam mana dia nak kekayaan dia selama-lamanya? Jawab sekarang. Macam mana nak kekalkan kekayaan dia? Berpuak-puak, bersekutu dengan kaya-kaya lain. Dia support dia, gitu. Faham? Okeylah, yang tu kita letak tepi. Kenapa aku cakap dia tak nak orang yang random tepi jalan? Dia jumpa kat sawah tak? Kenapa? Sebab dia dah jumpa budak international school. Dia lahir-lahir masuk international school. Dia dah kau tahu tak? Dia macam ni. Ini hidup kita tau. Ini hidup dia orang. So kau bagi tahu aku macam mana dia orang ni nak nampak engkau yang kat bawah ni. Memang takkan nampak lah cerita dia sebab dia dah nampak puak-puak dia je. Budak-budak international school yang 10 kali lawa, educated, kaya. Dia dah nampak kat situ. Kau ingat dia nak pandang bawah? Nak pergilah kampung Seri Makmur nak tengok perempuan lawa. Kau rasa dia jejak pun tak? So kau kalau ada hasrat nak kahwin dengan orang kaya, boleh. Aku bukanlah nak cakap tak boleh langsung. Boleh. Kau ubah hidup kau. Level up. Macam aku tengah buat lah. Aku tengah buat. Macam mana nak orang-orang atas ni dah nampak kita, kita naikkan diri kita. Sampai that level, sampai level diorang. Barulah dia nampak kau. Lantak lah macam mana kau boleh sampai situ ke apa ke. Tapi nak bagi dia nampak kau tu. Kalau kau duduk sini kan, duduk merewah-rewah, terkial-kial, mengharapkan ada anak orang kaya nak kau. Andar tu je lah. Bukan susah now. Kan? Andar tu je lah. Kau pun feeling-feeling cantik kan? Macam mana? Now, cantik je tak cukup, nak kena educated. Zaman sekarang, zaman dulu cantik tu boleh 1 dalam sejuta zaman dulu. So, duduk celah-celah pokok tak nampak. Masuk zaman 2010, cantik dan educated tu adalah unik. Okay, aku repeat. Zaman Rafiq Abuang, cantik tu unik. Kau lah cantik dekat kampung tu. Masuk zaman-zaman Zaitun Samion, dah ramai orang cantik. Tapi cantik tu still special. Masuk zaman-zaman siapa moden sikit Dayang. Masuk zaman Dayang, cantik tu dah biasa. Tapi cantik dan educated tu luar biasa. Zaman sekarang, zaman aku, ada aku pun Rafiq Abuang, Zaitun Samion, Dayang, aku Imran Mat. Zaman-zaman aku, cantik, educated, itu dah bersepah. Kau nak kena compete pula. Dekat Malaysia ni ramai perempuan cantik, lepas tu educated. Berkarisma pula. Ni. Ada career. Apa lagi? Kaya. Ini unik. Cantik, educated, bercareer, kaya, unik. Cantik, educated, bersepah. So kalau dia jantan, tiba-tiba kau cakap nak yang perempuan biasa-biasa je, tak ada. Semua perempuan sekarang dah luar biasa. Kau jantan macam nak perempuan yang macam
lagi bawah daripada saya supaya saya boleh jadi ketua dan rumah. Tak ada. Sekarang ni sama ada kau atas daripada dia ke, sama ada kau ataskan diri kau, ataupun kau tak ataskan tapi dia atas kau. So kau jadi lelaki, kau kena level up your game lah. Sebab perempuan sekarang memang power. Maaf cakap. Sama ada kau, kalau kau nak sangat jadi ketua keluarga kan, kau nak control bini kau kan, level up your game lah. Sama ada kau jadi atas dia, ataupun dia memang atas kau. Perempuan sekarang dominance. Lepas tu pula ada pula aku dengar jantan macam, aku bukan nak kutuk jantan tapi please lah, be real, be realistic. Aku beritahu kau, sebab this is what happen jantan-jantan cakap sini, saya tak nak perempuan yang make up tebal-tebal. Dia cakap, saya nak perempuan yang natural beauty. Dia cakap, aku pun dengar, wow, yang low maintenance. Coming from you, aku cakap kan. Low maintenance katanya. Aku cakap, perempuan, apa tu aku cakap lah, perempuan yang you nampak low maintenance tu lah sebenarnya high maintenance. Perempuan yang you nampak, tak pakai make up. Tapi aku bagi tahu kau, moisturizer dia je satu tu pakai La Mer tu dah 1,000 lebih. Apa tu kalau jantan kau nak yang natural beauty, kata saya nak natural beauty, saya tak nak perempuan yang macam make up banyak. Sorry to say, perempuan natural beauty tu nak kau tak? Dia memang tak pakai make up, tapi skincare dia memang tak pakai make up. Tapi makan dia yang buat dia kulit dia cantik, suplemen dia. Belum cerita lagi, tapi body dia lawa, dia tak buat apa-apa pun. Pilates class, reformer, hot pilates, hot slow flow, yoga. Zaman sekarang low maintenance. Itulah yang sebenarnya high maintenance. Nampak low maintenance tapi sebenarnya high maintenance. Aku cakap kau, duit hantaran kau 15,000 tu, dia buat pakai sebulan je. Pula tu zaman sekarang perempuan tak perlukan jantan, dia dah boleh dapat duit tu. So macam mana kau jadi jantan? So level up your game lah. Tunjuk yang kau sebenarnya mampu. Kau kan alpha. Tunjuklah betapa alpha ni kau. Gitulah. So aku malah nak cerita pasal tu, tapi aku bagi tahu kau, back to the topic, anak orang kaya takkan pandang orang miskin ni. Betul. Kau nak kahwin dengan orang kaya, kau level up your game, kau be rich. That's why kalau you perasan kan, artis-artis Malaysia yang kahwin dengan lelaki kaya ni, aku bagi tahu kau kan, diorang akan lepak polo club. Diorang lepak tempat golf. Diorang lepak hotel St. Regis, high tea kat situ apa semua. Itu semua kena ada duit. Macam mana nak itu perempuan lah. Kau lelaki yang nak kahwin dengan orang kaya, kau kena of course lah kau kena jadi kaya, kan? Kalau perempuan nak lepak, nak kahwin dengan orang kaya pun kena lepak tempat-tempat orang kaya, kena ada duit juga. So takkan adanya yang macam tiba-tiba dia nampak kau kat Sawah Benang, tak ada. Takkan ada. Minta maaf aku nak ruin your fantasy, tapi takkan ada. Tapi saya nak kahwin dengan anak raja. Alamak, nak kahwin dengan anak raja pula. Aku cakap kau, anak raja sekarang nak orang putih je. Engkau putih tak? Kau putih kau putih lah, kau Melayu putih. Kau bukan orang putih. Tak pun dia nak sama-sama. Tak pun anak raja, dia akan kahwin dengan orang elit. Orang tak elit. Please lah, ni bukan zaman-zaman Paramiswara, zaman-zaman Awang Kenik kan. Yang raja nampak berkenan lah, panggillah hulu balang, panggil keluarga dia datang nak masuk meminang. Itu zaman tu aku tak tahulah. Tapi zaman sekarang tidak. Nak kahwin dengan commoner tu, kau fikirlah 3 kali, itu dah melanggar adat dan tradisi. Aku cakap kau. Kalau kau tahulah. Tak kisahlah kau cantik mana sekalipun. Whatever.
Kan macam jauh sangat menyimpang. But anyways, aku cuma nak bercakap dengan korang. That's it. Oh yeah, back to the topic. Don't ever bagi muka dekat orang. Jangan bagi muka dekat orang. Sebab orang ni sebenarnya dia nak cari tempat untuk berpijak. Aku beritahu kau Aku tak tahulah apa yang gatal sangat kaki dia nak pijak. So kalau kau bagi muka, dia pijak muka kau. Faham tak? So jangan bagi muka dengan manusia ni, aku cakap kau. Jangan bagi muka. Kau bagi muka, dia jadikan kau alas kaki. Dia pijak-pijak muka kau. So do your thing. Kalau dia bagi muka kat kau, baru kau bagi muka. Cemulat. Tapi kalau dia tak bagi muka kat kau, dia mengharapkan kau bagi muka, jangan. Maksudnya dia nak jadikan kau alas kaki dia. Jangan buat baik. Boleh buat baik tapi berpada-pada lah. Ikut kemampuan. Jangan sampai kita dahulukan orang sampai kita lupa diri kita sendiri. Dahulukan diri kita sendiri. Orang lain tu kedian. Melainkan itu mak bapak kau, family kau. Aku cakap kau. Kadang hidup ni memang kita kena jadi selfish. Orang lain boleh selfish, kenapa kita tak boleh selfish? Aku cakap kau. Jadilah selfish. Oh tak nak lah, nanti orang panggil kita selfish, orang panggil kita pentingkan diri. Lantak dia lah. Dia pun pentingkan diri dia juga. Pasal dia tak boleh gunakan kau lah. Dia cakap kau pentingkan diri. Cuba kalau dia boleh gunakan kau, dia pijak-pijak kau pula. Manusia akan benci kau kalau dia tak boleh suruh kau. Manusia akan benci kau kalau dia tak boleh kontrol kau. Aku beritahu kau. Kalau dia nak suruh kau buat benda yang dia nak, tapi kau tak nak buat, kan? Sebab kau ada pendirian kau tunggu je lah. Kau akan dibenci. Betul? Ready je. Kalau dia minta tolong kau, tapi kau cakap, babe, I boleh tolong you sekian je. Yang ni dah melampau. I tak boleh tolong. Kau tunggu je lah. Kau akan dibenci. Kau bagi muka, dipijak-pijak. Kau tak bagi muka, dibenci. Baik dibenci daripada dipijak. Betul tak? That's human. Aku beritahu kau. Banyak aku beritahu kau. Manusia ni kita tolong sekali, dia jadi kita tolong dia lah. Kau tolong 2 kali, kita tolong dia lagi. Tapi kau tolong 3 kali, dia dah jadi kewajipan untuk kau. Kalau kau tak tolong, dia rasa janggal. Kau tolong kali keempat, dia dah jadi kewajipan. Kalau kau tak tolong, kau salah. It's okay. Put yourself first. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Put yourself first. Jaga hati you dulu, baru jaga hati orang. Oh, takut fikir orang fikir kau tu, fikir ni. Engkau fikir pasal kau apa? Kau ada tak fikir pasal kau? Engkau fikir orang cerita pasal kau, kau fikir orang cakap pasal kau, tapi kau ada fikir pasal kau tak? Kau sibuk fikir apa orang akan cakap pasal kau, tapi kau fikir pasal kau tak? Simple as that. Tapi kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita daripada kecil otak kita dah ditanam. Oh, jangan buat ini, jangan buat itu, nanti apa orang kata. Jangan ni, jangan itu, nanti apa orang kata. Kenapa kita nak fikir apa orang kata? Kenapa kita tak fikir apa yang kita akan kata pada diri kita? Ada. Put yourself first, love yourself first. Okay? Kau tak boleh nak please semua orang. Kau tak boleh nak ambil hati semua orang. Memang tak boleh. Akan ada persalahfahaman, akan ada yang tak suka, akan ada. Macam mana sekali kau cuba pun nak please orang, tolong suka aku. Ingat aku bagi tahu kau. Kita tak boleh nak. Okey, aku bagi tahu kau ni satu yang aku ingat sampai mati. Kita tak boleh nak orang suka kita macam yang kita nak. Tapi kita boleh suka diri kita macam yang kita nak.
Kau faham tak maksud aku? Susah aku nak cakap. Kau tak boleh nak orang sayang kau macam yang kau nak. Tapi kau boleh sayang diri kau macam yang kau nak. So, buat apa yang kau tahu dulu. Sayang diri kau dulu. Nanti datanglah benda yang lain yang akan sayang kau. Yang betul-betul sayang kau the way you are. Kau tak perlu nak please orang. Kau tak perlu nak ambil hati orang. Tak perlu. Aku tak faham Melayu ni ada culture, ada tradisi ambil hati. Pergilah sana ambil hati dia, ambil hati. Kenapa kita yang terhege-hege nak mengemis hati orang, mengemis macam kasihanilah aku, kau faham tak? Macam aku nak kena datang kat kau ambil hati kau. You don't have to do that. Kau try ambil hati kau dulu. Love yourself first. Always put yourself first. Yang lain ni boleh ke tepi. Pandai-pandailah dia nanti. Aku pun tak tahu kenapa aku emotional right now. But yeah. Always put yourself first. What other people thinks about you doesn't matter. Because at the end of the day, yang hidup kau, yang tahu apa yang kau nak kau, bukan orang lain. Yang atur hidup kau, engkau. Semata-mata kau nak ambil hati, kau ikutlah apa orang cakap. Semata-mata kau nak ambil hati, terpaksalah kau mengalah. Sampai bila kau nak mengalah? Masa kau hidup ni, Tuhan bagi badan sihat, lawan, fight. Sampai kau menang. Memang kau akan nampak salah sebab kau fight. Tapi takkan kau nak minta maaf kalau tu bukan salah kau. Fight! Fight! Islam tak ada ajar mengalah. Kalau mengalah, aku rasa kalau Nabi-Nabi kita ni mengalah, kau ingat Islam wujud sekarang ni? Atau aku tak tahulah. Pasal diorang fight balik lah, si kafir-kafir ni, Islam ada sampai sekarang. Islam tak ada ajar mengalah. Itu yang aku tahulah. So kenapa kita yang dah memang Islam, yang belajar Islam, yang mengalami Islam, nak kena mengalah? Tak apalah mengalah. Fight for it. Fight until you win. Prove them wrong. Tunjuk yang kau tak salah. Why do you feel the need to hinder yourself? Put yourself down? No. Oh my god, aku dah jadi Dr. Fazila Kamsa. But it is. Always put yourself first. Fight for yourself. Kalau kau tak fight for yourself, then who? Who gonna fight for you? Oh, aku tak boleh sambung video ni panjang-panjang. Kalau tak aku lagi emo. So, itu saja. Saja aku nak bercakap sebab aku boring.